set zaman-zaman Republican China tahun 1930-an macam tu. Dan cerita dia boleh tahan juga. Pasal cinta yang penuh pengkhianatan, balas dendam dan rahsia silam. So ni si drama yang baru keluar dekat iQIYI. Dan ramai yang tunggu-tunggu si drama ni sebab dua pelakon hebat ni dalam satu drama, Wang Churan dengan Zhang Lingyi. Patutlah orang tunggu-tunggu. So cerita ni dia berlatar belakangkan Shanghai zaman Republican China dulu. Sekitar tahun 1930-an, di mana seorang lelaki, Murong Qingyi, anak bongsu kepada seorang panglima perang, telah melarikan diri dan dia diselamatkan oleh seorang gadis bernama Ren Susu. Dan lepas tu dia mau pisah. Tapi beberapa tahun selepas tu, Ren Susu dan juga Murong Qingyi ni bertemu semula. Dan pertemuan ni special sebab diorang jatuh cinta. Tapi Ren Susu selepas tu memalsukan kematian dia. Tapi kenapa Dia palsukan kematian dia sebab nak selamatkan orang yang tersayang. Dan Murong Qingyi masa tu memang down gila lah. Dia rasa sangat sedih sebab kehilangan cinta dia. Sebab dia memang betul-betul ingat Ren Susu ni dah mati. Tapi 3 tahun selepas tu, Ren Susu muncul balik. Tapi kemunculan Ren Susu ni bukan buatkan satu benda yang menggembirakan buat Murong Qingyi ni. Jadi aku tak tahulah. Jadi makin pedih pula aku rasa. Sebab Ren Susu ni sekarang jadi bakal kakak ipar kepada Murong Qingyi ni. So bila kau dengar ni kau akan faham. Yang seorang ni rasa benci sebab dikhianati. Yang seorang ni rasa sakit yang teramat sangat. Kesakitan yang dia sembunyikan begitu lama. Tapi dua benda ni lah yang mungkin akan buatkan diorang ni bersatu balik. Tak mustahil kan? So si drama yang bertajuk Overdue, sebuah si drama yang baru keluar dekat iQIYI. Setup cerita ni memang sangat unik. Sama-sama Republic China dulu. Semua pelakon pakai kostum yang cantik-cantik. Dan bila kau tengok cerita ni kau akan dapat feel sebab Ren Susu ni bukan perempuan biasa. Dia ni ada helah dia. Ada dendam dan ada strategi dia. Dan Murong Qingyi ni pula lain. Lelaki yang rapuh meratapi kesedihan disebabkan kehilangan Ren Susu dulu. Dan bila Ren Susu ni muncul, tambah sedih pula. Bukan benda yang menggembirakan untuk dia. Dan chemistry antara Wang Churan dan juga Zhang Lingyi ni memang sweet sangat. So si drama Overdue ni korang boleh tengok dekat iQIYI. Korang boleh tengok dekat website iQIYI ataupun download je aplikasi iQIYI. Dan kepada korang yang nak tonton cerita ni, jangan risau sebab ada subtitle bahasa Melayu. So aku nak tanya dengan korang, apa agaknya akan jadi dekat Murong Qingyi dan juga Ren Susu ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.